Assalamualaikum and hi guys. Hari kedua bermula dengan sarapan hotel dulu. Jangan main-main. Perut kenyang baru boleh berjalan jauh. Lepas makan, kami pun check out dan bersedia untuk hari yang penuh kejutan dan kalori. Tiba. Aktiviti pertama kami pada hari itu adalah petik buah apple. Tapi sebelum sampai ke kebun, singgah dulu tempat shopping oleh-oleh iaitu pusat oleh-oleh Dedua. Namanya comel kan? Tapi kerepek dia serius gempak. Daripada apple ke rambutan, nenas ke nangka dan paling rare kerepek belut. Aku ulang belut. Sementara tunggu angkutan sampai, kami minum air limau fresh tanpa gula. Rasa so-so je dek. Tapi sebab kau nak healthy drink kan, so hadap. Okey lah. Lepas tu naik angkutan ke kebun, feeling-feeling macam dalam drama-drama cerita dekat Indonesia. Bestnya. Tapi kena jaga-jaga juga sebab takut terpelanting keluar. Dah sampai kat kebun, kat sini bukan je ada apple, tapi juga ada pokok limau, alpukat dan juga lemon. So kita boleh petik lah terus dah makan. Jangan risau, tak ada CCTV. Tapi tolong jangan panjat pokok Kita datang nak bercuti, bukan audition Tarzan. Lepas tu perut mula berbunyi, singgah makan tengah hari dekat ayam tulang lunak Mbak Surip. Aku cakap terus terang, ya Allah, ini makanan paling sedap sekali sepanjang trip. Kami order ayam tulang lunak jumbo yang boleh kunyah sampai ke tulang tu, tempe goreng, terung penyek dan lain-lain jugalah hidangan yang ada. Perut kenyang, terus gerak ke kampung warna-warni Jodipan. Bayaran masuk cuma dalam RM10,000 untuk warga negara asing. Murah tapi hasil gambar dia macam cover majalah mangga. Kampung ni penuh dengan mural warna-warni sesuai untuk posing bajet model. Kalau nasib baik boleh nampak kereta api lalu kat celah-celah kampung. Kami pun sempat tengok masa dah nak balik tu. What a nice experience. Selesai posing, kami ke Masjid Tiban. Dari luar dah macam istana. Dalam dia lagi wow. Penuh dengan ukiran, mozaik dan juga tangga yang buat lutut questioning life choice. Tapi view kat rooftop memang berbaloi. Setiap tingkat tu dia ada fungsi dia yang tersendiri. Lebih kurang dalam 10 ke 12 tingkat tak silap. I cannot remember that. Tapi memang unik. Ustaz yang bawa kami ni memang sempoi melayan kami yang gila-gila punya perangai. Lupa nama ustaz ni. Kalau sesiapa kenal, minta tolong tanyakan ustaz beli perfume tu kat mana. Wangi. Sempat jamak takhir Zuhur dan Maghrib kat sini. Sempat juga berdoa supaya tak naik berat sangat lepas semua makan tadi. Malam semakin gelap, kami sambung perjalanan ke Tumpak Sewu. Perjalanan santai dalam 3 jam lebih kurang kot. So kita orang sampai ke kedai makan, isi perut dulu. Akhirnya sampai ke Tumpak Sewu Homestay. Kami check in, letak beg, terus rehat. Alhamdulillah esok ada agenda yang besar. Jadi malam ni semua kena tidur awal, kecuali yang masih scroll TikTok sambil charge phone. And jumpa hari ketiga esok. Bye.